Bila sambut birthday ni bukan cerita nak beli kek. Bila sambut birthday ni bukan cerita nak keluar pergi open table dengan orang. Bukan itu cerita dia. Tapi bila sambut birthday ni mau duk takut. Duk takut apa? Umur aku makin naik, amal aku banyak mana? Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, la yazidul mu'min umuruh illa khaira. Kalau dia betul orang yang beriman, tidak bertambah umur dia, melainkan bertambah amalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maksud cara mudah fahamnya apa dia? Makin kita berumur ni, solat kita tak boleh lewat. Makin kita berumur ni, solat kita kena buat berjemaah. Makin kita berumur ni, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih daripada kita tahun lepas. Kena lebih daripada kita 10 tahun dulu. Kena lebih daripada umur kita 30 dulu. Bila umur kita yang doa ada hari ni, kita kena buat lebih segala sembahyang sunat. Qabliyah subuh jangan tinggal. Dengan umur yang ada kat kita lah ni, qabliyah subuh ni by hook or by crook, jangan tinggal. Sebab Nabi SAW kata 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu, besarnya pahala dia lebih besar daripada apa yang ada dalam dunia dan segala isi dia. Kita jangan rasa cukup, kita jangan rasa okey dengan kerana kita buat sembahyang subuh. Kita kena buat qabliyah subuh. Pasal apa? Pasal umur kita hari ni bukan macam kita 5 tahun lepas, bukan macam kita 10 tahun lepas. Umur kita hari ni kena buat, kena cari lagi apa ruang yang boleh buat. Kita nak buat, kita nak buat, kita nak buat. Kita nak kurangkan bercakap yang tidak berfaedah, tapi kita nak tambah amal untuk kita di hari akhirat. Dengan umur kita lah ni sembahyang duha jangan tinggal. Dengan umur kita lah ni, qabliyah dengan ba'diyah zuhur kena buat 4-4. Tak boleh buat dah 2 rakaat qabliyah, 2 rakaat ba'diyah. Dengan umur Tuhan bagi kat kita lah, dengan 60 dengan 70 umur ni, qabliyah zuhur kena buat 4, ba'diyah zuhur kena buat 4. Pasal Nabi SAW kata, siapa buat qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah haramkan badan dia, daging dia daripada disambang api neraka. Tak maukah kita nak mengambil janji Nabi tu? Kita tak tahu, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan adalah hari akhir kita di atas dunia ni. Buat bagi lebih. Dengan umur kita doa adalah ni, witir mesti kena buat sebelum tidur. Mesti kena buat. Walaupun witir itu sunat, tapi witir tu sembahyang yang Nabi tak tinggal. Cukuplah umur 30 kita tak buat, umur 40 kita tak buat, umur kita sudah menjangkau 50 lebih, sudah 60, sudah 70, jangan tak buat witir ini. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, kok mana cerita pun seminggu sekali 2 kali bangkit tahajud. Pasal esok di hari akhirat esok, kalau masa kita hidup ni kita sembahyang tahajud seminggu 2 kali, di hari akhirat esok kita menyesal. Kita menyesal pasal kita tak buat tiap-tiap malam. Kita menyesal. Kita menyesal pasal kita buat seminggu 2 kali. Kita menyesal. Kita menyesal pasal umur 50 baru kita kenal sembahyang tahajud. Sangat menyesal. Tumpang Allah bagi kat kita sihat, tumpang kita boleh bangkit daripada katil, pergi masuk pancung, pergi ambil ayat semayang. Buatlah semayang tahajud walaupun 2 rakaat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, puasa sunat ambil lah paling-paling tidak sebulan sekali. Nak cantik seminggu 2 kali. Dengan umur yang Allah bagi dekat kita lah ni, Quran jangan habis 24 jam sehari tak baca langsung. Dengan umur yang Allah bagi kat kita lah ni, paling-paling tidak setahun 2 kali khatam. 2 kali khatam ni tuan-tuan, kalau lepas subuh tuan-tuan baca lebih kurang 3 muka surat cukup. InsyaAllah boleh khatam setahun 2 kali. Takkan dalam 24 jam Allah bagi kat kita, kita nak bagi balik masa tu kepada Allah untuk nak baca 3 muka surat sehari, kita tak boleh bagi. Kedekut apa kita ni? Allah bagi sakit, baru teringat nak buat, tapi tak mampu buat, itu sudah terlewat. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, zikir kena banyak. Dengan umur Allah bagi kat kita lah ni, selawat Nabi kena banyak. Dengan umur yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kat kita lah ni, akhlak kita kena jaga. Akhlak kita kena jaga.